Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel Tukan DIY. So kat depan saya ni saya ada Elegoo ke? Tak kisahlah nama dia apa pun. Okey, tapi yang ni lah Century Carbon yang model satu, yang new version 1. Dia ada version 0 dengan version 1. Ini version yang 1 lah. Okey, saya difahamkan version 1 ni dia cahaya dia, lampu dia kat dalam ni dia lagi better lah. Lagi better. Okay, adalah sedikit upgrade yang lain lah. Okay, tapi saya rasa dah tak ada kot yang version 0. Sekarang dah semua dah version 1. Okay, tapi yang ni adalah Century Carbon yang satu lah. Dia dah ada yang nombor 2, tapi market Malaysia belum ada lah. Okay, so ni saya nak tunjuk sikit video pasal Elegoo Century Carbon ni, ataupun CC lah, kita panggil nama lengkap dia CC. Dah kita tunjuk juga unboxing sikit. Okay, untuk printer ni memang boleh katakan keluar pada kotak tu memang sangat simple je lah. Okay, sebelum kita cerita pro and con dia, kita tengok dulu sedikit video saya unboxing. Okay, printer ni dia datang dengan dalam box macam ni lah. Okay, inilah kelebihan Core SY. Okay, tapi dia memang berat tu, memang berat lah. Okay, kelebihan ni apa? Dia datang dalam satu yang dah siap. Okay, kalau macam printer yang jenis bed slinger ni, kita masih lagi kena ada pasang sikit. Dia kata boleh katakan bukan 100% dia pasang lah. Kalau walaupun printer yang jenis Core SY ni macam Elegoo ni bukan 100% dia pasang, tapi boleh katakan 99% semua dah terpasang lah. Semua dah terpasang. Okay, ni memang agak berat jugalah printer ni. So bila berat tu baguslah kita rasa steady, sebab printer ni yang perlukan pergerakan yang laju. So kita rasa steady. So step untuk kita nak buka ataupun nak, sebelum kita nak start print adalah simple saja. Kita just buang apa-apa yang form yang ada dalam ni lah. Okay, apa-apa yang di secure semasa untuk di shipping tu, okay, kita buang semua. Okay, dekat-dekat dia punya head pun kita dah buang semua. So ni plastik, so dia akan jadi kosong macam ni. So dekat bawah bag tu dia ada 3 skru. 3 skru. Just ikut saja step dia. So memang sangat simple. Okay, so kat printer ni kalau nampak kat belakang ni, okay, dengan yang ni dia seakan-akan seperti printer P1 siri lah, yang mana dia ada tempat push keluar. So itulah tadi sedikit video unboxing. Okay, so untuk printer ni, okay, printer yang jenis macam Core SY, fully enclosed macam ni, tertutup macam ni, memang dah lama saya idamkan. Walaupun bukan ni lah brand yang saya nanti-nantikan. Okay, tapi disebabkan harga dia sangat menarik, lepas tu tengok orang pakai feedback, orang pakai pun tengok kualiti dia pun menarik. So saya cubalah. Okay, so macam ni, yang ni hasil yang kita print lah. Dan ini adalah ABS, pure ABS, bukan ABS plus ke apa. Kalau ABS plus tu kebanyakan printer yang open printer pun memang boleh print dengan baik. Tapi ni adalah pure ABS ni, dia susah sikit lah nak print. Tapi ni kita boleh print dengan berjaya. Okay, ni adalah kita pakai brand daripada Harimau, Harimau 3D. Okay, alright. So nanti ni kita akan pasal ini tu, kita akan cerita lain lah. Okay, so untuk sedikit ringkas untuk Elegoo ni, dia size bag dia adalah jenis yang Core SY. Kalau compare dengan yang sebelah A1 ni adalah jenis orang kata jenis yang open. Yang ni adalah jenis yang tertutup. Okay, so dia punya size bag dia ni sama dengan Bambu Lab A1, P1S semua, kecuali yang siri H tu lagi besar. Dia sama. Okay, walaupun dia sama, dia punya ni dia boleh pakai bag dia tu, tapi dia ada sedikit gap. Okay, dia macam itulah. Basically dia macam size dia berbeza sikit untuk plate ni. Tapi ada yang akan tunjuk boleh pakai, cuma dia ada gap sikit. Okay, alright. So lain-lain dia punya touchscreen. Okay, saya suka dia punya touchscreen. Ni sebab touchscreen ni dia boleh, bukan kita saja untuk kita nak operate mesin ni, tapi kita boleh delete daripada kat sini jugalah. Okay, so printer ni dia boleh hantar melalui wifi macam Bambu Lab juga. So file tu turun melalui wifi lah. Okay, lain-lain tak ada apa. Dia ada juga okay, bahagian atas ni yang dia boleh buka. Dia cuma gelas lah, ni semua gelas. Okay, alright. So adakah berbaloi saya beli printer ni? Printer ni dia paling berbaloi, saya rasa berbaloi kalau kita compare masa nak print ABS, nak print kalau dekat E1 dekat dengan Elegoo ni sangat berbeza. Ni lagi cepat lah.
AC dia pun bagi saya dia tak lari sangat lah. Dia tak lari sangat. Dia tak lari sangat. Kadang-kadang Elegoo ni lagi cantik disebabkan speed dia laju. Okey, dia overhand dia tu tak ada sangat. So dia dapat hasilkan lagi cantik compare dengan A1 ni. Depend pada produk tu lah. Okey, ada setengah produk tu memang Elegoo ni lagi cantik. A1 tu tak boleh nak handle. Dia depend pada produk yang kita buat tu. Saya ni memang test dua-dua dah. Okey. Alright, lain-lain lagi apa yang kita boleh katakan, dia ni sebuah mesin yang bagi saya straightforward lah. Plug and play, just kita kena pasang yang simple-simple saja. Just pasang yang depan ni, pasang yang kat tepi tu, dah siap, kita boleh set up. Okay. Dia punya software slicer dia ada dia sendiri ataupun pakai Oka lah, Oka slicer. Tapi saya pakai software Oka slicer tu dia lagi better. Tapi saya pakai yang dia punya ni, tak test lagi. Sebab hari tu dah download, saya dah download dia, so saya pakai dah dulu. Oka slicer nanti selepas ni kita akan try juga. Tapi boleh, semua orang kata boleh. So saya pakai pun dah puas hati dah yang dia punya pun. So nak pakai dia punya pun boleh, nak pakai Oka slicer pun boleh. Okay, tak ada masalah. Okay, alright. Lain-lain dia, kalau tanya lain-lain dia, tak ada apa ingat yang kita cakap. So ni kita just update secara ringkas lah. Okay. Kalau tanya satu soalan lah, kalau orang tanya adakah berbaloi, bagi saya berbaloi. Sangat berbaloi kalau nak beli. Nak sekarang ni dengan harga RM999 tu, bagi saya memang sangat berbaloi. Kita dapat Core SY printer. Sebab dia sebenarnya, kalau orang tanya kenapa Elegoo ni lagi laju daripada A1, dia sebenarnya kalau kita compare Bambu Lab dengan Bambu Lab sendiri pun, A1 dengan P1S pun, P series tu lagi laju dengan A1 series lah. Sebab apa? Sebab A1 tu adalah open, yang ni adalah jenis Core SY. Jenis Core SY macam ni. So dia lagi laju. Okay, Core SY ni dia ni lagi laju nak compare dengan yang open ataupun back slinger tu. Okay, alright. So tu sajalah. Kalau ada sebarang pertanyaan, just boleh komen dekat bawah. So kita akan ni lagi, saya akan update lagi. So kat belakang tu nampak kita ada juga, kita buat exhaust fan kat luar. Okay, walaupun dia ada isu sikit, bukan di isu printer ni, isu yang kita buat tu, nanti kita akan update juga video ke lain. Okay, alright, tu saja. Saya tekan apa-apa, komen kat bawah.